Hari ni kita tengah main bowling kan. Jangan lupa follow, like, subscribe ya. Berada di Angsana untuk main bowling. Berjumpa kita hari ni. Jauh ni dia membagi tengok lah kat sini ha. Berhenti dia. Alright, so sekarang kita berada di Angsana Mall. Kita bersama Ali Kuala Ustazah. So let's go, kita main bowling. Saya sebagai bendahari, boleh aku take duit dah sekarang ni? Semua dah ada duit dah ni. Sorang-sorang. Boleh lah. Saya tak tahu. Ini cakap apa? Mana? Saya minta maaf. Mak dia. Saya Nombor 1. Eja. Tengok siapa kalah ni. Kita pun tak tahu kita boleh kalah ke boleh menang. Songkang aja. Kita tak tengok. Final. Kenapa? Okey, semoga ada orang belanja saya hari ni. Dah lama tak main ni. Tahu je. Tak sakit tak tahu. Jalan je rasa mana nak macam. Saya rasa juga support dengan family. Good luck, have fun. Kita ada tournament untuk pertandingan di antara family Ustazah. Kita tengok siapa yang menang. Mana? Siapa skor paling tinggi? RM50. Oh my god! Wow! Okey, apa tak ada? Apa tak ada? Apa tak ada? Apa tak ada? Apa paling tinggi ya? Okey. RM50. Memang tuan-tuan, simit tak ada. Kita angkat simit tak ada.
Bawa semua. Hai fikir dah. Apa hal tu? Ini bang. Come on. Okay lah. Belum. Gila! Depan ni jatuh. Oi! Masuk balik. Patutnya kat kamera. Sekali tengok sekali je.
Ini jawatan kuasa rasmi ya. Ni betul-betul ni panel luar ni. Ini panel bagi kuali. Betul sekali, tapi ini ada Audi dalaman ni. Oh ya. Hebat. Macam mana komen permainan hari ni? Okey, bola-bola ni permainan amat memberangsangkan. Banyak yang boleh tunjuk bakat yang terpendam. So boleh teruskan lagi lah. Masa yang kita nanti-nantikan telah pun tiba, iaitu penyelesaian hadiah pada sang pemenang. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput sponsorship kita, Tekam ni kita menjemput anda untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang wanita dahulu, kategori wanita. Ya. Okay. So kita ambil yang paling last lah. Yang paling last untuk tepuk tangan ni. Okay. Kita ambil nombor 3 dah bro. Nombor 3 jatuh kepada siapa dia? Cuya! Nombor 2 untuk kategori wanita akan mendapat 2 tin air sejuk. Sejuk bola. Jatuh kepada Kaya. Laju, bateri habis. Nombor 1 akan mendapat tolak 450. Jatuh kepada Syucita.
Kumpulan terbaik. Ha? Kumpulan terbaik. Kumpulan terbaik. Panggil kat bawah, kat bawah. Oh, kat bawah kita ada sponsor untuk apa nak sampaikan hadiah. Kumpulan terbaik. Jangan. Ada. Bagi tahu yang tercorok dahulu. Tercorok jatuh kepada Atika Amalia. Kami yang tercorot. Dan kita ingin menjemput apa sponsor. Kita nak jual bersama Encik Muzir. Sama, kita nak jual sahaja. Apa jual? Wah! 100. Wang tunai bernilai 100. Pemenang jatuh kepada Grup Firdaus. Bateri habis. Gambar. Tunjuk. Syukur Alhamdulillah. Family Saza boleh berjaya dengan tabas. Tahniah kepada Muhammad Firdaus yang berjaya